Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, video ini adalah video rakaman. Saya rakam video ini lebih awal kerana sewaktu tuan-tuan menonton, saya ada gotong royong dekat komuniti saya ni. Jadi saya rekod video ni lebih awal supaya tadabbur kontak kita berjalan seperti biasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, untuk hari ini tadabbur kontak yang ke-538 kita bercakap tentang tema privacy. So, jom kita recall apa kita bincang sebelum ini tentang tema privasi. Pertama, privasi dihormati dengan menundukkan pandangan. Yang kedua, adakan privasi dengan sempurna menutup aurat. Yang ketiga, privasi dihormati dengan menghindari gosip. Yang keempat, privasi dihormati dengan tidak membuka aib yang tertutup. Yang kelima, privasi dihormati dengan tidak berlama-lama dengan bukan mahram. Yang keenam, privasi dihormati dengan memberi salam dan meminta izin. Yang ketujuh, privasi dihormati dengan mematuhi 3 waktu aurat. Yang ke-8, beri privasi kepada tuan rumah dengan tidak berlama-lama. Yang ke-9, beri privasi dengan cara tidak mendesak-desak, tidak menekan-nekan. Dan yang ke-10 adalah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan, bantu saya komen di bawah surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 11. Komen di bawah tuan-tuan, perbincangan kita hari ini surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 11, insya-Allah. Al-Mujadalah surah 58 ayat 11, insya-Allah. Pertama sekali tuan-tuan, surah Al-Mujadalah ayat 50, surah ke-58 ayat 11, dia bercakap tentang adab. Allah mengajar kita tentang adab. Adab ini sebenarnya ayat Mujadalah 58 ni saya dah baca beberapa kali sepanjang tadabbur kontak dengan tema-tema berbeza. Tapi sekarang kita nak sebut tentang tema privasi. Ayat ini sekali lagi relevan untuk kita bermuhasabah dengan tema privasi ini. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza qila lakum tafassahu. Allah ajar kita adab, wahai orang beriman, bila dikatakan kepada kalian tafassahu, lapangkan ruang fil majalis, dalam satu majlis, dalam mana-mana majlis, fasfahu, maka hendaklah kalian beri kerjasama, lapangkan ruang macam yang diminta. Wahai orang beriman, bila kalian diminta dalam mana-mana majlis, lapangkan ruang, maka hendaklah kalian lapangkan ruang tersebut. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untuk kalian. Okey, saya bagi contoh yang tak terkait privacy dulu. Kalau kita datang satu majlis, lalu man of the floor, lalu orang yang jadi MC bagi tahu, kata, okey tuan-tuan, 5 kerusi depan ni jangan siapa-siapa duduk. 5 kerusi depan ni adalah untuk VIP. Tuan, dia minta kita lapangkan ruang. Maka adab yang diajar kepada kita adalah taat. Laksanakan, mudahkan urusan man of the floor, mudahkan urusan empunya majlis, lapangkan ruang tersebut. Fafsahu, lapangkan ruang. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untuk kalian. Itu maksud satu contoh. Okey, sebelum saya masuk pasal privasi, kita baca ayat berikutnya. Allah ajar kita benda kedua, wa iza qila unshuzu fanshuzu. Dan bila dikatakan kepada kalian, bersurailah kalian, fanshuzu, maka kalian bersurailah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilm darajat. Bila dikatakan kepada kalian bersurai, maka kalian pun bersurai. Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kalian, dan Allah angkat darjat orang yang berilmu di kalangan kalian dengan beberapa darjat lebih pada orang lain. Allah menyifatkan orang yang beri kerjasama,
Lapangkan ruang, kita pun lapangkan ruang. Bersurai, kita pun bersurai. Allah menyifatkan tindakan orang yang bekerjasama kepada empunya majlis, kepada empunya tempat. Dia minta dilapangkan ruang, kita bekerjasama, kita lapangkan ruang. Dia minta kosongkan kawasan ni, kita pun kosongkan kawasan ni. Dia minta penuhkan kursi depan, kita pun penuhkan kursi depan. Dia minta supaya bersurai balik, maka kita pun bersurai, kita pun balik. Kita kata, kalau empunya majlis, dia sebut kata kosongkan ruang dalam bangunan ni dalam masa 5 minit. Kita pun bersurai dalam masa 5 minit. Tuan-tuan, fanshuzu, dengan kita pun mengikut permintaan empunya majlis. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan angkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kalian. Wallazina utul ilm. Dan Allah akan angkat darjat orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, dengan darjat-darjat yang tinggi. Wallah bima ta'maluna khabir. Allah tahu secara mendalam apa yang kita buat. Soalannya, kenapa diminta untuk lapangkan ruang? Kenapa diminta untuk bersurai? Tuan-tuan, jawapannya kerana privasi. Selain daripada kerana adab, selain daripada kerana memberi kerjasama, antara sebab lain adalah privasi. Surah ini adalah surah Al-Mujadalah. Surah ini adalah surah Al-Mujadalah. Orang yang berjidal, orang yang berdebat, orang yang berbincang-bincang. Kalau tuan-tuan membaca lagi, ini ayat 11, kalau tuan-tuan baca ayat 12, 13, 14, 20 esok, surah yang sama, tuan-tuan akan lihat antara yang dibincangkan dalam surah ini adalah isu najwa, isu berbisik-bisik. Yang mana tuan-tuan, dalam majlis bersama Nabi, ada orang yang datang nak mengadu, nak najwa, nak berbisik-bisik secara personal dengan Nabi. Maka tuan-tuan, apabila ada orang yang nak berbisik-bisik, nak berjumpa secara private, maka tuan-tuan, empunya majlis, empunya bangunan, empunya tempat, mereka akan kata, ada orang nak jumpa saya. Dia nak jumpa kita ni untuk urusan apa? Tuan rumah dan juga orang yang nak jumpa tu, kadang-kadang dia tak maulah sebut, kami ada meeting, kami ada rahsia, kami ada benda peribadi nak bincang. Tuan-tuan, kita orang Melayu dan kita juga orang Islam, kita beradab. Kadang-kadang kita tak direct cakap, kami ada urusan peribadi, hampa tak boleh dengar. Ayat itu nampak sedikit kasar. Ayat itu nampak sedikit macam, you are not part of the group. Ini group kami hak lain. Lalu tuan-tuan, kita selaku orang yang tak terlibat, bila empunya majlis, bila tuan rumah, bila tuan bilik, bila orang yang memiliki tempat tersebut, dia sebut kat kita, lapangkan ruang. Ni, sagi dia ni nak kena duduk dekat dengan aku sebab kami adalah, mungkin dia PA aku ke, mungkin dia ni script writer ke, mungkin dia ni tukang rujuk ke, mungkin dia ni tukang rekod aku ke, whatsoever lah, kita tak payah ambil tahu. Tapi apabila diminta untuk lapangkan ruang, dengan kita memberi ruang yang lapang agar orang yang dikehendaki duduk di situ boleh duduk di situ, kita sedang memberi privasi kepada orang tersebut. Saya bagi contoh, kadang-kadang ada orang ni, dia punya tukang rekod. Ada orang bawa kamera rekod kan, ada orang bawa camcorder nak rekod. Kalau dia duduk kat belakang tu rekod, tak dengar ke apa ke, maka kita kata, minta lapangkan ruang, bagi dia duduk kat sini, dia boleh rekod muka saya masuk YouTube lebih jelas. Tuan-tuan, tugas kita lapangkan ruang. Demikian kita memberi privasi kepada mereka. Ataupun, tolong pulang tuan-tuan. Tolong pulang. Sebab sagi kita nak berbisik-bisik dengan dia ni, takut sagi dia menangis ke, takut sagi dia menangis hingga terkeluar ke, takut sagi dia duk mengadu-mengadu tu, tuan-tuan terdengar di hujung-hujung eavesdrop ke. Maka tuan-tuan, jangan buat demikian. Apabila unshuzu, pulanglah, bersurailah kalian. Fanshuzu, kalian pun bersurai. Kenapa? Kita lapangkan ruang dan kita bersurai itu untuk beri privasi kepada orang yang meminta privasi itu. Ada orang nak berbisik-bisik, ada orang nak buat perbincangan peribadi, ada orang nak bincang urusan persatuan dia, urusan perniagaan dia, urusan parti politik dia, urusan peribadi. Maka tugas kita lapangkan ruang, tugas kita bersurai apabila diminta, beri privasi kepada orang yang meminta privasi. Memberi privasi kepada orang yang meminta privasi, ini satu akhlak yang diajar dalam agama.
memberi privasi kepada orang yang meminta privasi, ini adalah ajaran agama, ini adalah apa yang patut orang Islam laksanakan. Kesimpulan kita hari ini, tuan-tuan, tema privasi adalah beri privasi kepada orang yang meminta privasi. Komen di bawah, tuan-tuan. Kesimpulan kita hari ini, beri privasi kepada orang yang meminta privasi. Komen di bawah, beri privasi kepada orang yang meminta privasi. Allahu a'lam. Tuan-tuan, saya minta maaf sebab saya tak boleh nak live dengan tuan-tuan. Saya ada urusan pagi ni, tapi saya harap tadabbur kontak kita berjalan seperti biasa. Beri privasi kepada orang yang meminta privasi. Hari ni hari Jumaat, tuan-tuan, 19 hari bulan. So, jumpa saya malam ini. Sahabat-sahabat yang ikut misi Khatam Al-Anfal, jumpa saya malam ini muhasabah kemenangan bahagian yang keempat, insya-Allah. Dan jumpa saya Ahad ini untuk siri Syahadah Muharram. Kita bicara tentang Hari Ashura, membedah Ashura, insya-Allah. Tuan-tuan, program ini percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Beri privasi kepada orang yang meminta privasi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们感恩和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他，好汉主宰点安的Allah的可怜我们好很久。Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all love.